So yang kita minta Allah Ta'ala dengan melalui nama dia yang terbaik, itu yang Quran sebut. Allah Ta'ala kata, dia kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama terbaik, serulah dia, baik seruan ibadah maupun apa? Seruan permintaan. Minta dia dengan nama-nama tersebut. Okay. So dia first one. Second one berkenaan dengan ibadat, dengan amal soleh, amal kebajikan. Yang mana kita jadikan amal kita penyebab untuk doa kita dimakbulkan. Ini merujuk kepada hadis Nabi SAW menyebut tentang 3 orang lelaki yang masuk dalam gua, bukan umat Muhammad, umat sebelum kita, masuk dalam gua, lepas tu gua tertutup dengan batu. So setiap seorang di kalangan mereka ni menyebut tentang apa kebaikan yang dia buat, yang dirasakan memang tulus kepada Allah Ta'ala, jadikan itu penyebab untuk doa dia dimakbulkan. So everybody sebut balik, ya Allah, kalau aku buat benda ni kerana Engkau, maka bukalah pintu gua ni. So jadi benda tersebut, ia ada satu bentuk tawassul ataupun penyampai bagi doa kita dengan amal soleh kita buat, baik baca Quran ke, even lepas solat kita berdoa ke, permintaan kita lah. Imam baca kan tak faham pun, diminta kahwin lebih pun dia tahu. Yang kita minta lah sendiri, tak ada masalah. Tapi orang kita macam oh ni imam tu doa. Kalau imam tu doa macam ya Allah macam semalam. Aci je. Ya Allah macam imam Masjidil Haram. Ya Allah macam imam doa untuk guru aku. Amin. Aci tak? Tak boleh, kena minta lah. Awak tak faham dia minta apa. Okay. So ala kuliah, bila kita tengok macam tu, ini kita panggil doa yang kita panggil apa? Buat lepas buat baik. Kayak macam bila Nabi kata, da'u mardakum bil Quran wa sadaqah. Sembuhkanlah orang sakit di kalangan kamu dengan Quran dan sedekah. Mana kita baca Quran, dan kita doa Allah Ta'ala sembuhkan dengan sebab Quran kita baca. Ataupun kita bersedekah, kemudian kita minta Allah Ta'ala sembuhkan orang yang sakit tadi dengan sebab sedekah yang kita berikan. Da'u mardakum bil Quran wa sadaqah. Sembuhkanlah orang sakit di kalangan kamu dengan Quran dan sedekah. So jadi basically kita gunakan doa kita tadi diangkat dengan amal soleh. Yang ketiga adalah kita minta doa kita ni disampaikan kepada Allah Ta'ala melalui orang-orang soleh, orang yang baik. Contoh macam para sahabat jumpa Nabi ketika Nabi hidup, minta kepada Nabi untuk doakan mereka. Untuk doakan keampunan ke, untuk doakan kejayaan ke. Macam Abu Hurairah minta Nabi doakan dia, emak dia masuk Islam. So jadi memang kita tahu doa Nabi takkan sama dengan doa kita. Betul. Kan? Bahkan panggilan pada Nabi pun tak sama dengan panggilan pada sama kita. Tak boleh panggil Nabi pakai nama. Kan? Tapi dan doa Nabi sendiri pun adalah doa yang takkan serupa dengan doa kita. Sebab Nabi kita tahu kedudukan tadi. So sebab tu kadang-kadang kita dan masyarakat kita kena faham berdoa ibu bapa untuk anak. Macam doa orang musafir macam yang disebut tadi kan. Jadi dia akan masuk pada sebab-sebab doa-doa tu dimakbulkan melalui perantara yang mungkin orang tu doakan kita. Cuma dekat bahagian yang ketiga ni timbul masalah dalam masyarakat kita bila orang tu dah mati. Bila kita sayang Nabi, macam yang sebut tadi, kita sayang Nabi. Tapi soalan dia, adakah lepas Nabi SAW wafat, kita patut minta lagi Nabi SAW? Sebab dari segi sudut dari segi atau dari sudut dalil, Nabi terang-terangan kata pada para sahabat, yang kita sampai sekarang kita dengar adalah bila kamu nak minta pada Allah. Minta tolong Allah Ta'ala. Ini yang jelas. Kan, hatta bila orang berhujah kata kononnya ketika zaman Omar pernah berlaku kemarau, lelaki yang dikatakan penjaga Baitul Mal, dia panggil Malikud Dar. Malikud Dar ni tak tahu siapa nama dia. Dia cakap berlaku kemarau pada zaman Omar, lalu seorang lelaki pun tak tahu siapa lelaki tu, nama tak sebut. Dia telah pergi kubur Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, mintalah hujan untuk umat engkau. Lepas tu salah seorang sahabat tak tahu siapa nama dia. Dia kata Bilal bin Harith, yang mimpi bahawa Nabi datang jumpa dia. Nabi kata suruh Umar kumpulkan orang. Mana suruh Umar buat tindakan. So Umar bin Khattab didatangi oleh sahabat tadi kononnya untuk kata buat bertindakan. Tindakan yang dibuat adalah dikumpulkan orang ramai untuk istisqa. Bukannya datang kubur Nabi. Ini masalah jugalah. Seorang kita orang pertama riwayat tak sahih pun. Tapi riwayat yang sahih, Umar kumpulkan orang ramai dan letakkan orang ramai di satu tempat. Kemudian Umar kata, ya Allah, kami dahulu minta hujan melalui nabimu. Sebab para sahabat Nabi SAW pernah Nabi tengah khutbah datang, ya Rasulullah, mati binatang, mati ternakan, habis dah ternakan. Kan doa Allah Ta'ala minta turunkan hujan. Nabi doa. Hujan turun seminggu.
Minggu depan orang yang sama datang pula. Dia kata, ya Rasulullah, rupa dah rumah, tenggelam dah semua sekali. Doa Allah Ta'ala hentikan hujan. So Nabi berdoa lagi. So jadi doa Nabi SAW tu ini yang pergi tawasul tadi. Okay, tapi kata Nabi hidup. So sekarang ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila Nabi dah wafat, apa tindakan Umar? Orang sering pergi pada kes mimpi tadi yang tak sahih pun. Kisah tak sahih. Riwayat tadi Malik Dar ni tak tahu siapa nama dia. Maka tak riwayat datang, tak, kita kata kalau sahih sampai dia, tapi dia ni siapa? Contoh macam lah kalau saya, contoh kalau saya cerita, Hilmi, saya nampak adik awak hari tu. Adik awak, bukan saya kata ada orang kata dia nampak adik awak buat gini. Lepas tu awak kata, sebab tu Hilmi kata, siapa yang nampak tu Ustaz? Adalah orang tu. Tu mana sah syarat jadi hadis? Masalahnya semua faham pasal dia adalah, maksud dia kesaksamaan ataupun kekuatan hafalan kena diketahui. So siapa Malik Dar ni? Bila tak diketahui dia siapa, macam mana awak boleh jadikan dia sumber untuk kepercayaan, bahkan amalan? Yang peliknya kadang golongan yang suka nak pakai hadis ni, dia orang kata kalau bab akidah kena pakai hadis mutawatir. Hadis-hadis yang yang ahad tak boleh. Jangan pakai hadis yang tak mutawatir. Tiba-tiba kat sini dia pakai hadis yang tak sahih. Untuk jadikan asas akidah dan juga perbuatan. Bahkan berkait dengan akidah. Jadi ini masalah pasal realiti dia. Dalam kisah tersebut, kan, orang tu tak diketahui siapa. So kalau sahih sekali, kalau lah sahih sekali pun, Umar buat apa? Yang kita ikut, yang Umar kata, yang disuruh pada kita adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Addu alaihi bin nawajiz, hendaklah kamu pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk sepasku. Gigit dengan geraham kamu. So bila kita tengok dekat situ, yang kita patut ikut pada Umar, pada perbuatan adalah Umar. Bukannya pada cerita orang yang kita tak kenal pergi cakap konon pergi kubur Nabi tadi. Tidak juga pada orang yang mimpi nampak Nabi SAW. Kalau dia betul dia mimpi Nabi, kalau betul mimpi Nabi sekalipun, dia sahabat, dia kenal. Dia kenal rupa Nabi. So dia tahulah siapa yang datang tu Nabi ke tidak. Kalau betul lah sahih kan mimpi tadi. Tapi tak ada kaitan dengan pasal orang yang dikatakan pergi kubur tadi lain, orang yang mimpi lain. Orang yang pergi istisqa minta hujan Umar. So yang ini yang kita nak, yang Umar pergi kisah tadi, bahkan dia ambil bapa saudara Nabi. Kenapa? Kalau orang kata kena ambil orang yang soleh dan sebagainya. Kalau kita buat perbincangan antara Abbas bin Abdul Muttalib dengan anak dia Ibnu Abbas, siapa lebih utama? Dari segi ilmu, dari segi pengetahuan, dari segi masalah kealiman tentang agama, mestilah Ibnu Abbas. Tapi Umar tak ambil Ibnu Abbas, letak situ. Umar ambil bapa saudara Nabi, Abbas bapa dia. Yang kalau kita fikir balik masuk Islam lewat. Bukan masuk Islam awal. Dia tak ada mempunyai keilmuan seperti anak dia sendiri. Bahkan tidak juga Ali. Daripada dia letak Abbas, boleh letak Ali. Betul tak? Pasal Abbas ni adalah bapa saudara Nabi yang sebapa dengan bapa Nabi, mak lain. Dia half brother pada Abdullah. Kalau Abdul Muttalib adalah full brother. Adik-beradik kandung. Yang ini half brother. Mana adik-beradik sebapa, lain ibu. Dengan bapa Nabi. So Umar letak Abbas dan Umar kata, ya Allah, kami dahulu minta hujan dengan Nabi-Mu. Mana kami jumpa Nabi, ya Rasulullah, hujan tak ada. Nabi pun doa, hujan turun. Sekarang ni kami minta doa dengan bapa saudara Nabi-Mu. Wahai Abbas, doa. Wahai Abbas, doa. Dia kan kata pegang. Hey. Tak. Dia suruh Abbas doa. Abbas doa. Dan hujan turun. So kalau ni kata orang tersebut macam ini keluarga Nabi semata-mata, tak. Bagi saya secara peribadi, saya tengok mungkin perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tu merujuk kepada apa yang Nabi SAW pernah sebut pada Umar. Kan, engkau tak lihat ke, engkau tak tahu ke wahai Umar, wahai Umar, anna amma rajulin sinu abih. Bahawa bapa saudara, benar sebapa, seorang lelaki itu macam bapa dia sendiri. Adik-beradik bapa dia macam bapa dia. So jadi penghormatan yang Nabi berikan kepada Abbas tadi menyebabkan Umar pilih Abbas. Itu yang saya nampak. Kalau anda kata ikut pada keilmuan, kedudukan daripada segi ilmu ketakwaan, bukan kata Abbas tak takwa, tapi dari segi amal bersoleh, Ali lagi utama. Ibnu Abbas lagi utama. Tapi yang dipilih oleh Umar adalah Abbas.
Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Abbas doa. Jadi kita ada orang yang dikatakan menceritakan itu Malik Dar. Kita ada orang yang dikatakan pergi kubur Nabi. Kata ya Rasulullah minta hujan untuk umatmu. Orang yang dikatakan bermimpi. Nabi datang kat dia. Ada kata orang yang sama, ada kata orang lain. Tak ada hal lah. Okay. Kemudian Umar yang disuruh kita ikut tauladan dia. Kita tak disuruh ikut tauladan dia ni. Unless kita nak kata bahawa hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin tu, ini hadis tu tak kuat. Pasal khulafa'ir rasyidin tak payah kita ikut yang ni. Pasal awak sepatutnya ikut khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin buat apa? Yang itu yang kita jadikan ikutan. Betul. Jadi bagi saya macam sayang kita pada Nabi SAW. Tidaklah menyebabkan sampai kita jadikan Nabi ni perantara macam bentuk macam tu. Sebab para sahabat lebih alim. Betul. Kalau orang tu kata, tapi ada ulama kata boleh. Ulama tu tak lebih alim daripada Umar. Takkan kita kata, Umar punya pendapat ni satu, tapi ulama lagi alim ni. Berani cakap tak? Betul. Bagi saya, cuba cakap. Sebut ayat tadi. Tok guru saya lagi alim daripada Umar. Sebut ayat tadi. Dalam peperangan mana sekalipun, para sahabat Nabi tertekan sebagainya. Tak ada seorang pun jerit. Kata, ya Muhammad tolong kami. Betul. Dan Ustaz itulah yang akan membuka ruang untuk nanti orang angkat-angkatkan Rasul kita untuk pula menjadikan Tuhan, nauzubillah. Okey, ini kan? Ini masalah dia. Tapi kalau macam Syiah dia kona, dia lari ke Husin. Hasan minta dia pergi Husin. Ya Husin kan. Okey. Jadi macam kita kata ini masalah tradisi awal tadi. Mempunyai perantara antara kita dengan Tuhan. Ada orang sakti yang hidup walaupun dah mati pun kita masih lagi datang. Benda tu yang kita bina balik. Tapi atas nama Nabi tak. Kadang golongan ni kata okey, dia last kali tak minta dengan Nabi pun. Dia letak guru tarikat dia. Ya Jailani, Abdul Qadir Jailani. Ya Ibn Ulwan dekat Yaman kan. Ya Ibn Ulwan. Kan? Ya Saqaf, ya Ba'alawi. Dia akan sebutlah nama guru-guru dia, nama tok syekh dia, nama sekian untuk diletakkan antara dia dengan Tuhan. Ustaz rasa tak kalau disebabkan benda-benda macam ni, dia akan buka pintu kepada kepercayaan mistik yang lain. Okey. Dia benda tu kalau kita yang bahaya dia bukan masalah setakat mistik tadi. Mistik tadi akan keluar, kita panggil khurafat dan dongeng lah. Itu kita kan. Tapi yang paling kita bimbang adalah kesyirikan. Betul lah. Kesyirikan tu yang lebih utama. Yang kita elakkan sangat adalah masalah kesyirikan tadi. Last sekali kita akan sibuk minta pada wali-wali, pada sekian, pada orang soleh, lupa pada Allah. Because the lines are blurred already, Ustaz. Jadi macam line macam tak mana? ada dah, macam tak ada line. Kita kata macam ada ulama kata harus. Tapi kita disuruh pegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidun. Kalau orang kata, tapi ini kesan Nabi sebagainya. Umar tebang pokok yang kata Nabi berjanji dengan para sahabat. Umar tebang. Jadi awak buat kononnya jejak ni tak pasti. Umar tebang. Siapa sayang Nabi lebih? Umar ke guru awak? Ni soalan yang tak nak tanya. Cuba tanya sikit. Kalau tanya kita dapat jawapan lah. Tapi kebanyakan orang tak nak tanya. Bahkan lagi kelakar. Dia bila diorang cakap okey boleh buat. Tapi diorang akan letakkan yang lain depan tu. Dia tak ada pergi minta dengan Umar. Tak ada minta Abu Bakar. Bandingkan antara Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, Abdullah bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah. Asyarun mubasyirin bil jannah. 10 yang Sa'id bin Zaid yang dijanjikan Allah Ta'ala syurga. Takkanlah tok guru awak lagi atas. Itu nak faham jugalah. Takkan tok guru awak, wali yang awak duk sebut-sebut nama, tak kira lah Tijani ke apa benda nama sekalipun, ke Rifa'i ke, takkan diorang atas para sahabat. Yang Nabi kata dalam syurga, dalam syurga, dalam syurga, dalam syurga. Guaranteed. Seal by Nabi. Allah Akbar. Macam mana awak boleh ambil orang lain, tak ambil diorang? Itu soalan nak tanya juga. Daripada awak minta dengan nama-nama wali-wali yang awak ada tadi, hatta Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa tak minta dengan Umar? Kenapa tak minta? Ya Umar. Kenapa ya Jailani? Kenapa ya Badui? Kenapa ya Rifa'i? Saya teringat Ustaz cakap, maybe bukan gabung hadis, but dia related lah. It makes sense to me in a sense. Okay. Nabi SAW pernah berkata, apabila kamu berjumpa dengan orang ni, suruh dia berdoa kepada Umar jumpa. Tapi time tu Nabi dah wafat kan?
Dah wafat Ini kan? apa Uwais Al-Qarani. Uwais kan? Uwais. Kalau tak, why did Omar not pergi? Kalau kubur Nabi ada je kat situ. Ya, betul. Why dia cari juga? Okey, ini yang kita kata, ini yang balik pada asal tadi, tawassul dengan doa orang yang soleh. Naam. Yang Nabi SAW clarify. SAW. Nabi kata barang siapa jumpa Uwais, mintalah pada Uwais ni untuk minta ampun pada orang yang jumpa. Umar bin Khattab memang Uwais datang jumpa, Uwais datang daripada Yaman. Ketika Nabi hidup dia pernah datang Madinah tapi tak dapat jumpa Nabi. Lepas tu dia balik. Kan? Kemudian ketika mana zaman Umar bin Khattab, pasal Nabi pernah sebut, bila rombongan daripada Yaman datang, Umar tanya, siapa kamu dengan kamu yang nama dia Uwais? Orang tak tahu. Cuba tengok kami punya tukang jaga unta. So Umar pergi. First thing orang buat, selak perut dia. Sebab dia dulu ada sopak pada kulit dia ni kan. Dia disembuhkan dengan doa dia. Tapi kawasan yang dia minta, satu kawasan kat perut dia biar kekal. Kekal tidak disembuhkan supaya dia dapat tengok dan dia sedar. Dia pernah ada penyakit, dia ada penyakit kulit, Allah Ta'ala sembuhkan. Jadi bila Umar jumpa dia, Umar kata kan, istaghfirillah li Umar. Minta ampunlah kepada Allah untuk Umar. Lepas tu Uwais Al-Qarani kata, macam mana aku nak minta doa ampun untuk engkau Umar? Takkan aku minta ampun untuk engkau? Umar kata, minta je lah. Kan? Sebab apa? Nabi suruh. Nabi suruh. Jadi Umar buat itu totally because of wahyu. Wahyu semata-mata. Bukan sebab assumption kita, bukan bayangan kita, bukan sebab cerita kita dengar orang tu kata mimpi jumpa Nabi banyak kali. Tak. It's really because Nabi kata. Kan, nampak orang tu soleh, baik, kita minta doakan saya. Tak apa. Tapi benda tu hidup lah, yang mati ni sekarang. Yang mati ni. Kenapa timbul tajuk? Pasal sekarang ni bila kita sebut tentang tawassul ni, menjadikan seseorang antara kita dengan Allah Ta'ala perantara. Kalau dia hidup, tak ada masalah. Sebab benda tu memang dalam keadaan hidup. Ada orang tanya, macam mana boleh minta yang hidup? Uwais Al-Qarani itu contoh dia. Dan Nabi SAW sendiri adalah contoh dia. Yang mana minta. Ada bahkan Nabi pernah minta kepada sahabat yang musafir, jangan lupa kami dan doa engkau. Nabi pernah cakap macam tu kepada sahabat yang musafir. So, jadi maksud dia kalau kita faham kat sini, orang yang boleh doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, macam mak bapak kita sendiri sebagainya, patut kita minta lah. Daripada kita pergi wali dekat Hadramaut, baik minta mak bapak kita sendiri. Betul. Lagi besar daripada mana-mana apa keramat. Ni mak bapak kita sendiri kita abaikan. Lepas tu kita pergi ke sana nak jadi wali. Masalah juga ni. Betul. Sebab buat Uwais Al-Qarani tadi kan. Uwais. Semua orang tahu dia ni adalah waliullah. Tapi punca dia jadi waliullah pun dia. Bukan sebab masuk tarikat. Dia tak pernah masuk tarikat apa benda pun. Maka dia jadi waliullah, doa dia makbul. Sampai kan lepas tahu tu, orang cari dia. Dia lari. Dia lari, dia menyorok. Lari ke tempat sekian, dia tak nak. Orang kita kau dapat jadi kupon lah. Kawan datang jumpa saya kupon. Yang dulu macam apa, Nazim Haqqani tu. Waktu time apa ada satu rencana daripada Al Jazeera. Waktu dia orang buat sajuk dia Asiriyun Lirghayah. Mana habis rahsia. Sehabis-habis rahsia, dia buat tajuk tentang tarikat Tijaniyah ni. Tarikat Nasyabandi Nazim Haqqani ni. Lalu ketika mana perjumpaan tersebut, diorang nak jumpa, kan? Kawan ni kata apa nak jumpa, tunggu Nabi bagi dulu. Sampai Nabi tak, dia kata okey, tok guru kita dia kata boleh jumpa. Tapi apa kena bayar. Kena bayar pula. Nak jumpa tu kan tunggu Nabi bagi izin dulu, dia telefon Nabi. Bukan saya buat lawak ni. Pada ikut tarikat Nasyabandi ni, benda ni dah berlaku. Bukan tak berlaku, dah berlaku dah. Dengan rakaman sekali, tahu tak? Yang pelik je. Tapi orang kita jadi macam Uwais Al-Qarani tadi kan kita sebut. Dia tidak pun ikut tarikat mana. Apa dia buat? Dia jaga mak bapak dia. Dia jaga mak dia je. Mak dia buta. Maka dia pikul mak dia. Ketika tawa dia pikul mak dia yang buta tadi. Jadi mak dia punya doa lah menjadikan dia seorang yang digelar sebagai waliullah. Doa dia makbul. Bukan sebab masuk tarikat. Tapi malangnya masyarakat kita dia sibuk. Kau ni mahu masuk tarikat. Oh ni amalan tok ni. Amalan tok tu. Semua tok semua tok. Kan? Bila orang Cina pun ada tok juga. Awak pun ada tok. Ambil tok semua. Kan? Kan? Datuk Kong, awak pun datuk juga. Saya tak faham. Tapi pasal realiti, pasal benda tu adalah macam kita sebut lah, aliran yang sama yang asal disadurkan dengan Islam. Itu je.